Gini kita mai wak kepuk losong weh dekat pasar Siti Khadijah. Ikan dah bawa cik kal awak? Ikan selayar. Ikan selayar saja. 80% ikan. 20% Lapis. lagi tu behel tambah semua rumah masa lepas ni mai buka. Kena dah dekat ada sejuk semua. Tak gosok pagi. So, kita kena jaga kualiti dia semua. Sekarang ni macam Mak Cik buat ni dia direct live. Jadi air manis dia tu kuat. Sagu letak gini. Cadek gini. Mak cik tahu ya, letak tepung dulu biar ia jadi ni. Jadi goteng molek tak. Lepas tu tolak gini. Anda belum pandai ni. Okey, kita siap. Buai mulut weh main ni. Tengok. Sedap. Sedap dah offset ni. Manis dari ikan, rangup di luar. Dalam lembut. Lepas balik kepuk narak lekat bukan dia lah tu menyerah ke daban ni pula. Kita beli air pula. Beli air kapuk. Sedap ni nak tengok telur belakang ni. Air boba, cendol, nyo, air lemon. Tengok air ni ya ya weh. Sedap. Lemuk-lemuk manis. Ya mari cendol pula sekmu tak boleh beli. Sedap ni. Sekmu nak cari mana? Dekat pasar Siti Khadijah, pintu nombor 2, depan Pak Sen.